best route despite slower than usual traffic. You should reach your destination by 4:43 p.m. Turn left for Jalan Impian M is 8, then turn left onto Jalan Impian M is 8. Left. Turn left onto Jalan Impian M is 8, then turn right onto Jalan Saladin 7. Yeah. Turn right onto Jalan Saladin 7. Gitu dia susunnya tu. Ada sebalik. Ada tomang. Ada boleh tak sebalik. Jarak kan 17 km. Ngam-ngam 17 km. Dapat 17 ringgit. Di Pancasila. Ya. Sama muhibah. Saling. Pendek kontener. Kak kita juga dulu kontener lebih nomor sini. Ya. Kalau itu balik kontener itu balik sini. Tak lock. Pasuk ni dapat dia lock dia. Kadang tak lock. Ada orang dia tuang macam tak baliknya dia letak je. Tak lock, malas. Lock 4 tu 4 lock tu pin tu kena lock pak baru. Safety lah. Risiko tu boleh di kontainer tu orang. Kalau dia bagi kontainer dia tu. Kuku orang cepat panjang. Potong tapi sambil jalan. Bukan sambil duduk. Abang belok kanan ni. Ya, hijau. Continue for 2 kilometers. Tak ada cakap yang Melayu. Sebab dia bukan pakai bahasa Melayu kita, dia pakai bahasa Indonesia. Melayu international dia Indonesia. Jadi kapan nanti sampai tu? Kapan tu pun tahu. Kamu mau jumpa janda ya? Macam tu bahasa dia bukan. Dia pakai bahasa, tak pakai bahasa Melayu kita. Ada lah kita pakai bahasa Melayu. Masuk ke tojokan, mana lah tojok. Tajakan tu. Tajakan lah. Bahasa kita tajakan. Pakai bahasa Inggeris. Tak ambil. Itulah macam. Bawa bendera, bawa payung, ada bawa bendera, api, betul je juga bawa bendera. Ayah hidup susah, mati pun susah, mati memegang bendera. Api sejarah, kasih.
Puasa? Tak. Tak. Orang tak tahan buat serunding. Sendiri dalam tu tak makan sekali. Lepas tu Guna iman ni serunding juga. kalau tak kapal kapal ni marah. Dah puasa tengah hari sekali nampak nampak jual mi kari. Tak baik tu. Berapa kali. Lepas tu nampak nasi ambung pula batal lagi.